Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 4.30, dah sampai dekat office ikhlas.com dekat M-Walk. So kita nak loading barang-barang kita untuk kita terus gerak ke kita punya RV dekat Arena Tapah. Lepas settle kat sana, dah kumpul semua, baru kita naik terus pergi ke Pos Lemoy, Cameron Highland. InsyaAllah kita ada daripada Ikhlas ada 2 kereta. Nanti kita kumpul lebih kurang dalam 13 biji kereta untuk masuk ke Pos Lemoy. Okey, untuk program Seikhlas Ramadan Ziarah Belantara 2026. Ciao. Sekarang ni kita dah berada di Surau An-Nur, Sungai Johor. Kita halfway lagi nak ke Pos Lemoy. Doakan semoga bantuan sumbangan Lailatul Qadar dalam kempen Seikhlas Ramadan sampai kepada kumpulan sasar ataupun penerima, khususnya penduduk di Pos Lemoy. InsyaAllah, doakan. Okey, sekarang kita dah naik ke Lemoy, Pos Lemoy daripada Sungai Johor tadi, sebab semua sahabat-sahabat belantara dah sampai lah. Kita nak teruskan perjalanan di hari pertama di kampung orang asli Pos Lemoy. Lebih kurang 50 orang lah sukarelawan yang terlibat. Pada tukar masa, ada penggerak, ustaz-ustaz yang akan mengajar kelas fardu ain, fardu kifayah, penyampai bantuan makanan, ziarah belantara kampung orang asli Pos Lemoy, Cameron Highland 2026. Kita dah selamat tiba di campsite sahabat Telimau. Dekat sini kita akan buat turun barang-barang untuk kita menginap malam ni. Diorang ada pasang kemah dan sebagainya. Ada juga tim yang akan terus ke Dewan untuk turunkan barang sumbangan. Dan juga turunkan barang-barang basah dan barang-barang kering lah untuk kita masak iftar sekejap lagi, insyaAllah. Sekarang ni kita ada aktiviti sukaneka dengan anak-anak di kampung Pos Lemoy ni. Tengok tu, dekat padang ni. So kita punya volunteer tengah buat sukaneka untuk mengisi masa lapang. Jadi insyaAllah kita akan terus iftar. Kita nak siap-siap ni untuk iftar. Lepas tu kita terus bersama dengan kampung sehingga Terawih dan Moreh. Dan sekarang dah nak sampai waktu berbuka. Ini jadi kami jemput orang-orang ni, kampung ni, untuk mengambil makanan di sini dan mereka akan berbuka di rumah. Esok kami akan menyerahkan bantuan di Kampung Telimau, dan baru tadi kami baru menyerahkan bantuan daripada ikhlas.com kepada seluruh Kampung Lemoy. Terima kasih banyak-banyak ikhlas.com. Budi anda akan kami kenang sampai bila-bila. Buatlah lagi, insyaAllah kita akan bantu bersama-sama. Amin. Tim ni masuk sini saya rasa seronok. Nanti boleh berbuka bersama dengan masyarakat setempat kan. Jadi kalau sebelum tu tak ada orang luar kan, biasa asyik buka di rumah masing-masing. Terima kasih ikhlas.com atas sumbangan Ramadan di kampung Pos Lemoy. Kampung Telimau ni ada 50 lebih kelamin lah, kalau kira kelamin. Kelamin lah. Kalau orang ni 216. Keluarga yang dah Islam di sini berapa orang? Ada 10 keluarga. Alhamdulillah. Dekat sini banyak diorang kerja apa tu? Kat sini memang buat kerja kampung lah. Okey. Tanam ubi keledek, tanam kacang tanah. Tu yang kayu-kayu tu semua tu kan? Tu kayu-kayu tu cari sendiri tu? Ya, sendiri punya buat rumah ni. Pendapatan orang kampung memang susah lah. Okey. Sebab buat kerja sendiri, kadang-kadang hasil dia tak menentu. Ada 400-500 ada. Terima kasih ikhlas.com yang memberi bantuan ke Kampung Telimau. Datang lagi. Alhamdulillah, kita selesai di Cameron Highland, khususnya di Pos Lemoy dan Telimau.
Jadi kita dah agihkan tadi 50 pack makanan berserta beras kepada keluarga yang memerlukan dan juga keluarga baru memeluk Islam. InsyaAllah kita akan bimbing, membantu mereka untuk terus meneruskan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi terima kasih kepada semua penginfak yang menginfak melalui kempen sedekah 1000 bulan Lailatul Qadar, khususnya dalam seikhlas Ramadan. Nantikan kesinambungan ikhlas.com di Belantara. Mungkin ada lain-lain program yang kita akan teruskan di Telimau dan juga Lemoy, Cameron Highland.